susah nak dibuat. Kenapa? Salah satunya adalah redha. Redha paling susah tuan-tuan dan puan. Oh, redha susah. Cakap boleh, kan? Dalam hati ni macam-macam fikir, kan? Aku ni, kan, isteri aku meninggal, aku redha, kan? Aku redha. Tetapi rindulah juga, kan? Rindulah juga masakan dia. Redha ke macam tu tuan-tuan dan puan? Itu tak redha lagi tuan-tuan dan puan. Tu je Imam Nawawi cakap, antara yang paling mudah disakap tapi susah nak perbuat. Terima kasih banyak-banyak maklum Hasnah, kan? Benda yang paling susah nak buat, antara salah satunya redha. Redha paling susah. Susah tuan-tuan dan puan. Redha, ikhlas, benda ni susah. Cakap boleh, susah, kan? Atau motor kena curi malam, kan? Motor kena curi malam, kan? Tanya tuan motor yang kena curi tu, macam mana? Okey. Aduh, tak apalah, aku redha lah. Tapi kalau aku dapat orang tu pecah muka dia, tu redha ke tuan-tuan dan puan? Tak redha tuan-tuan dan puan. Itu masih tidak redha dengan ketentuan Allah. Jadi perkara yang paling susah kita nak buat adalah redha. Dalam kematian ni kita nak orang redha. Mak ayah kita redha. Anak kita mati, aku redha. Sebab dia mati pun dalam keadaan yang baik. Aku tahu. Apa kuis ni? TikTok ni suka bagi kuis lah. Ada kuis tuan-tuan dan puan. Macam mana boleh ada kuis dalam ni? Tak apa, dia uji kita punya akal lah, kan? Tengah-tengah buat live dia boleh jawab kuis pula. Boleh sambung puzzle. Tak apalah, itu tugas kerja TikTok. Okey, jom. Ni tugas kita sekarang ni. Kita tengok hadis dulu. Sesaan yang akan sesaan semasa di dunia ialah pertama. Baru kita nak masuk bab sesaan di dunia dulu. Baru nak masuk sesaan dunia. Saya baru bahas benda ni baru 2 karangan tuan-tuan dan puan. 2 karangan. Permulaan dengan first ni. Uish, panjang hadis kita kali ni. 5 muka surat. Okey, sesaan semasa di dunia ialah pertama, dicabut keberkatan umurnya. Sesaan yang pertama adalah dicabut keberkatan umur dia. Orang lain umur panjang, tapi ada yang lain umur pendek ni, ada yang mati dalam keadaan beriman pun ada, kan. Kedua, dihapuskan tanda-tanda orang soleh daripada wajahnya. Ini antara salah satunya lah semua ni, kan. Macam saya cakap tadi, orang yang sentiasa sembahyang, dah sentiasa sembahyang, mestilah sentiasa ada wuduk. Betul tak? Adakah orang solat tak ada wuduk? Maka solat dia tidak sah lah. Dia solat mesti ada wuduk, kan? Kalau tak ada wuduk, buat apa nak solat? Betul tak? Solat mesti ada wuduk. Jadi orang yang berwuduk ni tuan-tuan dan puan, dia pergi dalam keadaan wajah dia berseri. Dalam ni dia tulis, untuk orang yang diseksa di dunia, dihapuskan tanda-tanda orang soleh daripada wajahnya. Wajahnya tidak berseri. Wajah dia penuh dengan, orang cakap, tak ada tantung kesolehan. Tak ada langsung nur dekat wajah dia. Tidak langsung ada, orang cakap, tak ada langsung yang berseri lah muka dia. Orang cakap mati dalam keadaan tidak ada seri dalam muka dia. Yang mana yang belum follow, boleh follow lah, ya. InsyaAllah. Kokotlah kita tak habis hadis ni tuan-tuan dan puan. Ini tak masuk keterangan lagi. Dah masuk keterangan nanti, kan. Tak apa, kita habiskan ni dulu. Keterangan nanti, yang mana boleh follow saya, insyaAllah. Dah saya buat live nanti, dia naik lah notification. Naik notification. Kita sambunglah masuk keterangan berkenaan dengan hadis yang ke-7 ni. Okey. Doa yang tidak, ketiga, ada setiap amalan yang dilakukannya tidak akan diganjari oleh Allah. Seperti saya cakap tu, dia tinggal solat tapi dia pulun amalan lain. Hang tak pernah solat ketika hidup hang, tetapi hang sedekah pulun. Pulun sungguh, kan? Aku bagi kat masjid ni 10,000 sebulan. Dekat surau ni 10,000 sebulan, contoh. Tetapi solat tak? Solat dia tak buat, tapi amalan lain dia buat, kan? Ya betul, fadilah amal tuan-tuan dan puan. Fadilah amal. Solat dia tak buat, tetapi amalan lain dia buat. Tolong orang ni, sebut nama dia, hang kenal Ahmad. Ahmad penderma. Nama dia, orang dah gelarkan dia Ahmad Permurah, kan? Hang kenal Ahmad Permurah? Aku kenal sungguh, dia bagus, kan? Baru-baru ni dia bagi kat Tafiz 500,000.
Aku jumpa dia, aku salam dia, dia bagi aku 1,000. Bagus sungguh Ahmad Pemurah ni. Tetapi dia tidak melakukan solat dia, maka Ahmad Pemurah tak pemurah. Allah tolak amalan dia. Pemurah tak pemurah, Allah tolak amalan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak betapa sensitifnya apabila kita meninggalkan solat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sambung. Ketiga, setiap amalan yang dilakukan tidak akan diganjari oleh Allah. Keempat, doanya tidak akan diangkat ke langit dan doanya tidak akan diterima. Doa dia tidak akan diterima. Macam mana nak terima doa dia? Solat pun tidak. Betul tak? Time bila waktu yang paling kita suka hajatkan, iaitu time solat lah. Time bila yang waktu kita selalu berdoa? Time solat lah. Time sebelum masuk kita bagi tahiyat akhir, sujud yang terakhir tu, doalah sedikit. Subhana rabbiyal a'la, doalah sedikit. Doalah sikit jadilah. Ya Allah Tuhanku, permudahkanlah aku istiqamah dalam ibadah aku. Cukup bangun tahiyat akhir, dah habis tahiyat akhir, zikir, doa. Benda yang paling kita kerap dalam doa adalah datang solat. Kalau tak solat, macam mana Allah nak angkat doa dia? Allah nak angkat doa macam mana? Dia pun tak solat, kan? Dah tak solat, confirm tak doa. Jadi Allah takkan angkat doa untuk orang yang tidak solat. Yang kelima, sambung. Tidak ada bahagian baginya dalam doa orang-orang yang soleh. Tidak ada bahagian baginya dalam doa orang-orang yang soleh. Orang yang soleh, sebab tu saya cakap, dalam live sekarang ni ada 70 orang. Pakat-pakatlah kita saling mendoakan satu sama lain. Manalah tahu, kan, boleh jadi Encik Suka ni, boleh jadi Encik Lina Sawit ni, Allah angkat doa dia. Manalah tahu boleh jadi Encik Sweety ni, Allah angkat doa dia. Manalah tahu boleh jadi Encik Wadah ni, Allah angkat doa dia. Amalan orang kita tak tahu. Tuan-tuan tahu tak amalan saya? Tuan-tuan tak tahu. Saya pun tak tahu amalan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah saya cakap, kalau boleh doalah satu sama lain, kan. Semoga kita mati dalam husnul khatimah, kan. Sama-samalah doakan saya juga, doakan yang mana ada dalam ni. Sama-samalah kita semua ni mati dalam husnul khatimah, dibangunkan bersama Rasulullah SAW. Terima kasih Encik Abilan. Sama-samalah. Sebab apa kita tidak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh jadi dalam ni Encik Suzana, doa dia Allah angkat. Boleh jadi dalam ni Encik Adil, doa dia Allah angkat. Semua insya-Allah. Pakat-pakatlah suruh doa, saling-saling doakan, kan. Sambung tadi, mana tadi? Doa untuk orang-orang yang soleh. Seperti saya cakap, mungkin dalam ni orang-orang yang soleh ramai, kan. Orang yang soleh ramai dalam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Dibukanya hati tersebut untuk mendengar hadis. Itu orang yang soleh, tuan-tuan dan puan. Baca kita hadis apa tu? Al-Fadilah Amal. InsyaAllah, Alhamdulillah, amin, amin, ya Rabbal Alamin, kan. Kita doakan semoga kita ni jadi orang yang soleh. Tuan-tuan dan perempuan, kita ni tuan-tuan dan perempuan tak boleh nak buat kebaikan, tak boleh nak jadi orang yang baik, kan. Tak boleh nak jadi orang yang alim. Dekatlah dengan orang yang alim. Dekatlah diri kita dengan orang yang soleh. Dekatlah diri kita dengan orang-orang yang wali-wali Allah ni. Nescaya, confirm, double confirm, kita akan menjadi orang yang soleh juga. Jadi tuan-tuan dan perempuan, janganlah fikir banyak-banyak, kan. Kita banyak kalau dekatkan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Kalau macam mana nak jadi orang soleh, didiklah anak kita jadi orang yang soleh. Semoga kita berdekat dengan anak kita. Anak kita dah jadi orang soleh, kita dapat anak yang soleh. Terima kasih, kan, Encik Zam. Terima kasih Encik Zam. Kerana apa? Saya yakin yang mana ada dalam live ni banyakkannya orang-orang yang soleh. Sebab tu kita sama-sama doakan, amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa kita diangkat oleh Allah. Untuk orang yang tak solat ni, doa dia tak akan diangkat oleh Allah. Doa dia tidak akan diangkat oleh Allah. Memang Allah tak pandang. Orang soleh pun tak mau doa untuk dia. Kerana apa? Kerana dia tak mau dekat dengan orang yang soleh. Jadi marilah kita sama-sama dekatkan diri kita dengan orang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Tak mana tadi? Detakang betul-betul suluh tak mata. Okey, semasa di dunia adalah pertama dicabutkan keberkatan umur. Dia dah baca dah tadi, kan. Okey, seterusnya, sesaan yang akan menimpa ketika mati ialah sesaan ketika mati pula. Pertama tadi kita cerita keistimewaan. Nampak tak nak cerita betapa ngerinya orang meninggalkan solat ni?
Dia cerita kelebihan tu 5 je. Sesaan tu panjang gila tengok perkataan dia. Daripada rangkapan yang kedua sampai rangkapan yang ketiga, dia cerita 15 sesaan yang Allah bagi kepada orang yang meninggalkan solat. 3 sesaan meninggalkan dunia, 3 sesaan di dalam kubur, 3 sesaan semasa dibangkit dari kubur. Banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam ni kita dapat banyak. Semoga Allah beri kita satu ketakutan apabila kita takut meninggalkan solat. Untuk orang yang ada iman ni tuan-tuan dan puan-puan, dia nak lambatkan solat pun dia fikir, dia takut. Saya kalau keluar dengan orang yang jenis kalau kita rapat dengan orang-orang yang alim, kita rapat, kita duduk dengan orang-orang yang alim, beza tuan-tuan dan puan-puan. Kita duduk dengan orang-orang yang tak apa alim kan. Kita duduk dengan orang ni, cuba kita dekatkan diri kita dengan orang alim. Cuba tuan-tuan dan puan-puan, ambillah 1 hari ke 2 hari duduk dengan orang alim. Tuan-tuan bawa dia pergi jalan tengok. Tepat masuk waktu Zuhur, muka dia kelang kabut punya. Kelang kabut. Awak ni ustaz cari apa? Cari surau dah masuk waktu. Kan? Ni toh jalanan bila ni kita nak sampai tak tahu bila. Berhentilah dulu, solat dulu. Itu beza keluar dengan orang alim. Beza keluar kan. Kalau macam orang kita ni biasa-biasa kita kan. Awal lagi. Kan? Kalut 4 jam lagi. Perjalanan kita ni 2 jam. Dah sampai sana kita solat lah. Tapi bila kita keluar dengan orang alim, kita cuba dekatkan diri dengan orang alim, kita tengok macam mana diorang punya prestasi diorang. Tuan-tuan bawa, ustaz jom saya bawa pergi makan jap. Ada satu makan ni dekat Bukit Ampang. Makan sedap cakotiau situ. Jom ustaz, saya bawa ustaz. Boleh jom. Kita keluarlah sebelum Zuhur. Sebelum maghrib. Keluar bawa kereta kan. Tepat masuk waktu isyak. Muka dia tak senang duduk Tangan gigil tu. Awak ni ustaz tak sihat ke? Tak lah. Okey. Awak cakap betul ustaz tak sihat ke? Ada surau berdekatan tak? Kita solat dululah isyak kan. Lepas ni kita makan pun senang kan. Dah solat ni, dah settle semua ni, kira senang lah. Nak buat kerja apa pun senang. Nampak tak perbezaan dia kan? Isyak ke subuh masa lambat kan? Masa lambat. Try bawa kawan-kawan kita kan. Awal lagi isyak sampai subuh hang pun. Habis kuat pun balik rumah. Ini baru pukul 9 ampun. Awal lagi kan. Solat kat rumah lah. Kita solat berjemaah nanti kat rumah. Dah sampai rumah, perut pun dah kenyang. Letak je punggung atas tilam. Baring sekejap. Angkat telefon. Slide. Telefon lekat kat muka, pengsan, bangun subuh. Macam mana tuan-tuan dan perempuan? Adakah kita sempat? Kadang-kadang kita rasa jangka yang masa yang panjang itulah yang pendek bagi kita. Kenapa dalam hadis Rasulullah banyak sebutkan subuh dengan isyak? Kenapa dalam hadis Rasulullah banyak menyebutkan asar dengan isyak? Kerana apa? Subuh, asar, isyak. Nabi Rasulullah SAW fokuskan 3 waktu ni. 3 waktu ni ganjaran dia besar. Subuh, asar, isyak. Kenapa? Sedangkan 3 waktu ni tuan-tuan dan puan-puan, masa panjang ya Robi. Subuh ke Zuhur masa dia panjang kan? Masa dia panjang kan? Isyak ke subuh masa dia sangat panjang. Kenapa Rasulullah tekankan subuh, asar, isyak? Kerana apa? Kerana 3 waktu ni lah orang paling lalai. Masa yang panjang lah orang selalu lalai. Awal lagi hang kan lupa kan. Awal lagi tak pergi balik, tak pergi kita ambil uduk mayang lah sama-sama. Tak lari Tak lari lah solat tu. Solat memang tak lari. Yang lari tu kita. Dah balik penat, letak badan atas sofa, angkat telefon jatuh atas muka, pengsan, bangun subuh. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Itu bezanya. Sebab itulah ustaz saya cakap, kalau tak boleh kita nak menjadi orang yang alim, tak boleh kita menjadi orang yang baik, duduklah bersama dengan orang yang baik. Duduklah bersama dengan orang alim. Kita tengok cara diorang macam mana. Perbezaan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ni ustaz saya cakap, Alif, kamu pergi ke sekian-sekian pondok, lalu kamu jumpa ustaz ni, Ustaz Hasan. Kamu menyembang dengan dia, sembang cerita merapu kan? Ustaz tak suruh kamu sembang cerita bab akhirat, cerita bab dunia. Kamu sembanglah apa yang kamu tahu. Saya tahu bab motor time tu zaman minat dengan pemotoran. Okey, minat pemotoran kan. Lalu saya pergi ke jumpa Ustaz Hasan, Tuan Guru Hasan. Jumpa Tuan Guru Hasan, jumpa Ustaz Tuan Guru Hasan. Saya ni orang jenis suka lawyer buruk. Saya jumpa Ustaz Tuan Guru Hasan, saya sembang bab motor.
Ustaz, hari ni Ustaz buat cerita motor. Semua sembang rancak sebab motor. Dah Ustaz saya bagi tahu kan. Cerita jumpa dengan Tuan Guru Hasan, hang cerita bab ke dunia apa nama, lama dah ke live, lama dah cik. Ini dah lah hujung-hujung dah. Tapi hadis kita panjang. Jangan risau. InsyaAllah nanti kita akan buat sambungan untuk bacaan hadis. Hadis ni best. Untuk topik hari ni best. Seronok topik hari ni. Best gila. Kan? Lepas tu Tuan Guru Hasan bagi tahu. Lepas dah habis sembang merapu dengan dia ni tuan-tuan dan puan-puan. Sembang merapu, sembang bab motor, sembang bab color motor, sembang bab ni semua kan. Tiba akhir daripada kalam tersebut, macam mana orang alim ni tuan-tuan dan puan-puan, dia kod mana pun dia akan cerita bab. Macam mana pun Tuan Guru Hasan ni akan cerita bab akhirat. Saya ni permulaan sembangan Tuan Guru Hasan ni tak ada sembang langsung bab dunia, bab akhirat ni. Sebab apa Tuan Guru saya cakap, pergi jumpa Tuan Guru Hasan, hang cakap bab dunia. Aku tak mau hang cakap bab akhirat. Kan? Cakap bab dunia. Tapi kita jumpa dengan orang-orang alim, kita sembang bab dunia, kod mana pun di akhir kalam dia, di akhir percakapan dia, kan? Saya cakap, okey tak apalah, Ustaz, kan? Tuan Syekh kan? Ustaz, saya minta diri dululah. Saya pun nak balik dah lewat malam kan. Dah lewat dah ni, dah balik. Dia pegang tangan kita, dia duduk sekejap. 5 minit je, kan? Anda tiaw aku kau kan. Anda cerita bab motor. Okey, kali ni aku nak cerita pula bab akhirat. Dia cerita lah tuan-tuan dan puan-puan. Itulah Tuan Guru. Itulah para alim, para solihin. Perbezaan dia. Dia cerita bab dunia dulu dan akhirat nanti. Hang tengok, kita kena basuh kau. Motor ke mana, apa ke mana, kena basuh punya. Time tu memang kena tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi apa yang dia cakap tu semua masuk. Itu perbezaan Tuan Guru. Penutup dia macam mana cerita bab dunia pun, penutup dia akan ditutup dengan bab akhirat. Alif, hang tahu semua bab motor kan? Hang tahu semua bab motor. Cubalah nanti kan, hang cuba belajar bab tahu bab ilmu akhirat, tengok kan? Bab ilmu hadis. Rasulullah SAW dulu macam mana keadaan dia. Dia berhijrah macam mana. Kamu sekarang tengah berhijrah, betul kan? Kamu asal Perak, kamu berhijrah dekat Penang kan, dekat pondok ni. Sekarang ni kamu tahu perhijrahan macam mana. Macam mana kita nak membesar. Macam cerita tuan-tuan dan puan-puan. Kena 10 minit kena tuan-tuan dan puan-puan. 10 minit ke 15 minit kena. Tapi benda tu masuk. Itu perbezaan orang alim dengan orang biasa. Jadinya tak rugi. Kita carilah orang alim, jumpa dengan dia, ajak sembang. Tuan-tuan, saya tak suruh pun tuan-tuan sembang pasal dunia, pasal akhirat. Tuan-tuan pergi jumpa orang alim, sembang bab akhirat, sembang bab dunia. Tengok penutup dia macam mana nanti. Percaya dia kat saya. Pergi mana-mana pondok, tapi cari yang betul-betul alim lah. Zaman sekarang ni banyak alim atas ni lah. Cari betul-betul alim yang digemari. Cukup tuan-tuan kenal ustaz ni sekian-sekian kan. Ustaz ni kita kenal latar belakang dia memang bagus. Pondok berapa tahun kan. Alim, betul alim. Belajar bab ilmu alim. Okey, jumpa dia. Jangan sembang bab akhirat. Jangan sembang bab akhirat. Sembang bab dunia. Kalau tuan-tuan tahu bab makeup, cerita bab makeup. Tuan-tuan tahu bab motor, cerita bab motor. Tuan-tuan tahu bab kereta, cerita bab kereta. Tak suruh cerita bab akhirat pun. Tapi tuan-tuan tunggu, di akhir kalam dia, dia akan bagi nasihat yang sangat berguna. Di akhir kalam dia, orang alim ni, dia akan bagi satu nasihat yang sangat berguna. Dia nak tengok kita ni cerita dunia kita ni macam mana. Dunia saya dulu dengan pemotoran. Otak ni tak fikir blok, fikir piston. Dua tu je saya fikir dulu sebelum ni. Tetapi dah duduk dengan orang-orang alim, benda tu jadi lain dah. Dia berubah habis kan. Dia cerita kita ni dalam hidup pemotoran, tapi di akhir kita macam mana. Dia cerita tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tuan-tuan nak rasa, tuan-tuan pergi cari orang alim. InsyaAllah tuan-tuan akan dapatlah rasa perasaan tersebut. Saya cerita ni, boleh cerita je lah kan. Nak rasa tuan-tuan pergi cari sendirilah kan. Carilah dekat pondok-pondok Sik, Kedah pun ada. Tuan-tuan duduk negeri mana, kat Penang pun ada. Cari pondok-pondok tuan-tuan dan puan-puan. Orang alim ni dia tak munculkan diri dia macam orang dalam TikTok kan. Saya ni bukan alim kan. Saya ni alif kan. Saya ni bukan alim lagi. Doa-doalah sama saya untuk menjadi orang alim juga kan. Cuma kita dekat dengan orang alim. Dekatkan diri dengan orang alim, insya-Allah Allah angkat darjat kita. Okey, sambung. Sesaat yang akan menimpa ketika mati ialah pertama, dia akan dalam keadaan hina. Hina.
Tadi saya dah cerita, awal-awal cerita tadi, pukul 2.30 tadi saya dah cerita berkenaan dengan sesaan kematian. Oh, seronok cerita bab sesaan kematian. Kenapa seronok? Bagi kita sedar sikit. Sekarang ni tak sedar, banyak buat benda-benda lalai. Tapi kita dah tahu sesaan kematian, baru kita sedar. Bagi kita sedar sikit. Jadi yang dia akad dalam keadaan hina, Allah akan bagi kita dalam keadaan hina punya. Confirm hina. Hang tinggal solat, hang lupa aku ketika hidup, hang takkan mati dalam keadaan hang senang. Hang akan mati dalam keadaan kehinaan. Mati ni tak payah cerita macam mana tuan-tuan dan perempuan. Duduk dalam tempat judi, minum arak, perempuan kiri kanan, kan? Dalam masa yang sama datang pula para gangster. Orang gangster ni mana ada hati perut, nama pun gangster. Kalau tak ada hati perut ni, nama dia gangster lah tuan-tuan dan perempuan. Gangster lah, senang cerita. Gangster datang, mafia datang, bawa satu parang, tikam kot belakang, tembus kot depan. Dah tikam, tarik pula, potong tangan pula. Dah potong tangan, kerat tangan belah sini pula, dah kerat, masih hidup lagi. Allah takkan ambil dengan keadaan mudah, dia akan ambil dalam keadaan tersiksa. Dah tarik pula si gangster ni pula, ikat pakai rantai. Ni kita ceritalah gambaran. Dia cerita pakai rantai. Contohlah, saya banyak tengok filem kan, dia cerita pakai rantai, dia ikat dekat hilak, dia pulas. Atas kes hang kacau dia punya budak-budak dia, ataupun kes hutang ke, tak pastilah kan. Dah hancur habis badan-badan ni, dia naik atas kereta ni, hancur. Ini tak masuk azab kubur ni tuan-tuan. Ini cerita bab dunia baru. Ini nak cakap Allah tarik orang dalam keadaan hina, kan? Orang yang tak sembahyang ni, Allah ambil dia dalam keadaan hina. Hina tu, dalam keadaan hina, naik atas kereta, habis hancur badan-badan. Hidup lagi, dah habis tu buka, katok pula. Dah katok, simbah asid pula. Dah simbah asid, perakhiran dia picit limau. Penutup dia picit limau. Oh, pedih tuan-tuan dan perempuan. Pedih kan. Dah heret, dah potong tangan, potong kaki, tinggal badan, heret pula naik kereta hilak. Lepas tu pukul pula, simbah asid, penutup dia picit limau. Picit limau nipis ke, limau apa, lemon ke apa, picit dekat tempat sakit tu. Sakit. Itu sesaan. Ini saya bagi contoh, kan. Allah nak bagi ni lebih teruk pada diri, kan. Lebih teruk. Ni contoh je. Saya ni suka buat gambaran ya, kan. Ni gambaran. Dah picit semua, dah teruk, hancur habis, mati. Dah mati pula. Kutip tangan-tangan, kaki-kaki ni, letak dalam satu beg. Zip beg tersebut, naik tepi highway, campak. Dah campak tengah jalan, anjing pula bau, cium-cium, makan. Makan, tinggal separuh. Tinggallah bahagian muka. Bahagian muka lah senang, bahagian lain habis dah kena makan anjing lah. Itu hina tuan-tuan dan perempuan. Saya nak cerita sekarang ni, keadaan mati dalam keadaan dihina Allah. Ni gambaran ya. Nak buat cerita boleh juga kan. Kok ada yang tengah menaip nak buat cerita ke apa kan. Dah mati ni, dia zip pula. Lepas tu anjing makan pula mayat dia tersebut. Lepas anjing dah makan, lepas tu dah habis dia makan anjing tu, orang pula datang kutip. Dapat cek muka, tengok lah, okey, anak sekian-sekian. Maknya datang jumpa keadaan, tengok, ya Allah, anak aku mati dalam keadaan macam ni. Hina tuan-tuan dan perempuan. Hina. Betapa hinanya kita. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan, dalam jalan cerita saya. Jadi dalam kehidupan kita ni, banyaklah kan. Ini antara amaran Allah. Allah akan tarik kehinaan dalam kematian tersebut. Okey, yang kedua, dia akan mati dalam keadaan lapar. Mati dalam keadaan lapar. Untuk orang yang tidak solat, orang yang tidak solat, meninggalkan solat, dia akan mati dalam keadaan lapar. Yang kedua, macam mana keadaan lapar? Lapar tuan-tuan dan perempuan. Kita ni tuan-tuan dan perempuan, pernah tak lapar sampai menangis? Terima kasih Encik Fatimah kan. Kita ni tuan-tuan dan perempuan, pernah tak kita lapar sampai menangis? Pernah tak tuan-tuan dan perempuan? Tidak pernah lagi, kan? Jadi dalam kehidupan kita ni, yang kedua, orang yang meninggalkan solat adalah orang yang mati dalam keadaan lapar. Kenapa skip pula? Ada skip ke? Saya skip tadi.
perfect umurnya, doa akan tidak diangkat dari langit. Betul lah, dah sampai ni. Yang kedua adalah mati dalam keadaan lapar. Dan yang ketiga, dia akan mati dalam keadaan dahaga, sehingga dia diberi minum sebanyak air lautan dunia pun tidak akan dapat menghilangkan hausnya. Itu antara azab yang akan diterima untuk orang yang meninggalkan solatnya ketika hidup. Itu semua azab dia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang pertama, azab yang akan diterima, dia akan mati dalam keadaan hina. Yang kedua, mati dalam keadaan lapar, kan? Bubuh makan apa pun tetap lapar. Lapar ni memang sakit, tuan-tuan dan puan-puan. Cukup sakit perut Allah bagi pun kita tak tahan. Ini keadaan lapar, perut kosong, memang tenaga pun tak ada. Dan apa nama yang kedua, dia akan mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, dalam keadaan sehingga dia jika diberi minum sebanyak air lautan pun, tetapi dia tidak akan rasa kehausan. Semoga Allah perlindunglah kita daripada azab-azab tersebut. Nampak, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, sesaan yang akan menimpanya di dalam kubur ialah: pertama, kubur menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya berceragah antara satu sama lain. Itu antara sesaan azab kubur. Sesaan kubur nanti untuk orang yang meninggalkan solat, dia akan dihimpit tulang dia, menghancur, hancur tulang rusuk dia, sehingga kena skip. Apa yang skip ni, cik? Okey, kita sambung balik tadi. Sesaan yang akan menimpa di dalam kubur ialah: pertama, kubur akan menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya berceragah antara satu sama lain. Jadinya kubur tu akan himpit badan dia sehingga hancur tulang dia. Untuk orang yang meninggalkan solat dia, Allah akan himpitkan kubur tu. Kubur dah bagi dah saiz dia, kan? Orang dah kubur dia elok-elok, cantik-cantik, lalu dihimpitlah, kan? Dihimpitlah orang tersebut, orang yang meninggalkan solat tersebut, sehingga dia punya tulang rusuk dia berceragah antara satu sama lain. Waalaikumsalam, Cik Rozaidah, kan? Sehingga hancurlah tulang rusuk dia tersebut, kan? Okey, yang kedua, api akan dinyalakan di dalam kuburnya dan dia akan dibalik-balikkan di atas bara api siang dan malam. Nampak tu. Saya cakap dah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ketika dalam sesaan kubur ni memang sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Dia panjang sikit lah dia punya ni, penerangan dia, kan? Dia punya hadis dia. Tak apa, kita baca bagi habis dulu. Lepas tu insya-Allah kita sambung lah. Untuk uraian ni kita sambung, Sebab saya target Sebab saya target 3.15, tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam, Puan Intan. Saya target 3.15, saya nak off lah, 3.15 saya nak off, sebab sini masuk waktu awal. Okey, sambung balik tadi. Okey, Aqra, dalam dibalik-balikkannya di atas bara api siang dan malam, ketika seekor ular yang besar bernama Al-Syuja'ul Aqra, Al-Syuja'ul Aqra, nama ular tersebut, akan dilepaskan ke atasnya. Nampak tu? Kedua-dua mata ular itu dibuat daripada api dan kuku ular itu dibuat daripada besi. Kuku ular tersebut, mata ular tersebut dibuat pada api dan kuku ular tersebut dibuat daripada besi. Panjang setiap kuku ular itu sejauh 1 hari perjalanan. 1 hari perjalanan. Ular tersebut akan berkata dengan suara yang gemuruh seumpama petil, "Aku Al-Syujaru Al-Uqra." Dengan dicakap dengan garau dia, dengan seram dia, lalu, "Aku diperintahkan oleh Tuanku supaya memukul kamu kerana kamu meninggalkan solat subuh sehingga naik matahari, hingga maghrib kerana meninggalkan solat maghrib, hingga isyak kerana meninggalkan solat isyak, hingga subuh." Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Ular tersebut akan mengazab kita. Ular yang ditugaskan. Ular ni bernama Asy-Syuja'ul Aqra, kan? Ular tersebut, nama ular ni, dia akan azab untuk orang yang tinggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat akan diazab oleh ular ni. Besar mana ular tu, 1 hari perjalanan kuku dia saja.
Mata dia saja berapi-api tuan-tuan dan puan-puan. Setiap kali ular itu memukulnya, dia akan terbenam ke dalam bumi sejauh 70 hasta. Lalu ular tu memukul orang yang meninggalkan solat ni, tenggelam 70 hasta. Dalam lah tuan-tuan dan puan-puan kan. Dia akan diazab berterusan, dibangkit dari kubur pada hari kiamat di padang mahsyar, ialah pertama dimasukkan ke dalam neraka. Dah lah kena azab dengan ular tersebut, ke azab kubur. Dah kubur dia dihimpit. Kena pula tibai dengan ular. Lepas tu, lepas habis sesaan tersebut, jangka masa dia tu yang sangat lama, last sekali dia akan dibangunkan di padang mahsyar dan dimasukkan ke dalam api neraka. Okey, dalam hadis ini hanya disebut 14 sesaan, tidak mencukupi bilangan 15. Dalam hadis ni dia sebut 14 baru. Yang Rasulullah beritahu ada 15. Jadi kita teruskan terus. Mungkin perawi terlupa dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahawa mereka akan melalaikan solat. Yang kedua tu adalah orang yang melalaikan solat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua adalah orang yang melalaikan solat tersebut. Pada hari kiamat akan datang dalam keadaan pada muka mereka tertulis 3 baris tulisan. Untuk orang yang meninggalkan solat, terima kasih Encik Alimat Hatimi kan. Untuk orang yang meninggalkan solat, orang yang lambatkan solat, dia terlupa saja-saja, sengaja dia tinggal solat dia, akan tertulis 3 baris pada muka dia. Wahai orang yang mensia-siakan hak Allah. Kedua, wahai orang yang pasti mendapat kemurkaan Allah. Yang ketiga, sebagaimana kamu di dunia menyia-nyiakan Allah, kini putuslah harapan kamu daripada rahmat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Orang yang mensisiakan solat tersebut, Allah akan bagi dia 1 3 line nanti dekat atas muka dia. Dekat wajah dia nanti Allah akan tulis 3 line. Apa 3 line tersebut? Yang pertama, wahai orang yang mensia-siakan hak Allah, yang pertama. Dan yang kedua, wahai orang yang pasti mendapatkan kemurkaan Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pasti tidak ada harapan untuk kamu mendapat rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Allah, kita pada hari ini kita dapat satu ilmu berkenaan dengan amaran meninggalkan solat. Mudahkan cerita, betapa ngerinya Allah highlightkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam highlightkan betapa ngerinya untuk orang yang meninggalkan solat tersebut. Keistimewaan Rasulullah cerita, tapi sesaan untuk orang yang meninggalkan solat tersebut, betapa panjangnya Rasulullah cerita. Ada 15 sesaan. Mungkin ada lagi riwayat-riwayat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ada riwayat-riwayat yang lain yang menceritakan berkenaan dengan sesaan tersebut. Panjang lagi riwayat yang lain bercerita tentang sesaan ni. Sesaan Allah bagi ni kita tak boleh nak digambarkan. Cukuplah kita rasa sakit dekat dunia ni pun kita dah rasa habis sakit dah. Kita dah rasa sakit sangat tuan-tuan dan puan-puan kan. Tu kita jatuh pun, tangan kita tergeliat pun kita rasa sangat sakit kan. Betul tak? Apabila kita diazab kan, apabila kita kena tipu dengan orang pun kita rasa sakit dah, sakit hati kan. Tapi dekat akhirat nanti tuan-tuan dan puan-puan, sesaan yang kita rasa dekat dunia ni sangatlah, orang cakap tak ada langsung dekat akhirat. Tak naik langsung dekat akhirat sesaan dekat dunia ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kan, pada pukul 3.30 ni, kita dapat daripada pukul, kita start tadi pukul berapa? Pukul 1. Pukul 1.45 sehinggalah pukul 3.30. Dah makan 2 jam lah kan. 2 jam kot saya rasa. Okey, 2 jam kita ni kita dapat